Sana dah reda lah. Baru reda. Saya turun balik sekali order basah juga. Hello guys, apa khabar? Dah seminggu aku tak buat video. Aduh, kenapa lah korang ingat aku stop buat video? Tak ada lah. Saja tu clickbait. Kan aku dah cakap, aku takkan stop buat video punya. Bang, ni terlepas line lah bang. Basah ni aku sekejap ni. Okay guys, hari ni vlog dalam vlog ke vlog? Aku tak tahu mana satu lah. Tapi salah satu lah, aku selalu sebut vlog. Hari ni vlog dalam hujan. Ni habis basah belakang aku ni. Macam yang aku cakap purpose tadi tu, aku tak stop pun buat vlog. Jangan risau. Tu clickbait je bro. Relax lah, chill lah bro. So anyway, tak ada pun update. Aku saja je update. Sebab aku dah cakap aku goodbye vlog tu kan. Aku nak explain keadaan video aku kena demonetize tu, benda semua tu kan. Tak, channel aku tak kena demonetize pun. Korang ni tak faham Okey macam ni, channel aku tak kena demonetize, tapi aku punya video yang Happy Deepavali tu kena demonetize time tu. Sebab apa? Aku rasa sebab tajuk kot. And lagi satu sebab bunga api kot. Aku rasa video aku ada tunjuk bunga api kan kat situ kan. Aku minta diorang manual review. Sehari lepas aku minta manual review tu, dia monetize balik. Oi, ai. Channel aku tak kena demonetize, jangan risau. Aku boleh terus buat vlog. Gila kau, dia tarik terus channel. Bising aku nanti. Lagi bising daripada tu. Ni baru satu video aku kena demonetize, tapi dah okey dah, tak ada hal punya lah. Ada 2-3 orang cakap, abang buat video sebab duit ke bang? Sebenarnya memang bukan. Masa awal-awal aku memang bukan lah untuk buat duit benda ni. Tapi bila dah ramai follower, YouTube bagi aku peluang untuk make money dekat daripada apa benda yang aku buat. Sambil menyelam sambil minum air bro. Aduh, takkanlah tak nak kot. Kau cakap lah awal-awal, kau cakap kau nak buat, saya nak buat video riding untuk passion je bang. Memang tak ada sebab lain pun. Tak payahlah cakap macam tu. Aku pun buat channel ni pun memang tak ada niat langsung. Tak ada niat langsung nak aku nak jadikan video aku famous, lepas tu ada bayaran ni. No. Aku main upload je. Aku tak ada pun. Nanti aku nak jadi kaya lah daripada benda ni. Impossible lah bro. Views kat Malaysia berapa je. Orang kat Malaysia bukannya suka tengok orang motor pun. Orang label orang motor ni macam mak rempik. Yang diorang suka tengok tu drama pukul 7. Tapi apa pun, macam aku cakap tadi, YouTube dah bagi aku peluang daripada apa benda yang aku buat. Takkanlah aku nak lepaskan peluang. Abang, ni 1.5 baru ke? BAM baru kan? Purpose aku buat video hari ni, aku nak explain apa benda yang terjadi. Aku tak start vlog. Satu lagi, channel aku tak kena demonetize. Ni aku boleh post video ni. Tak payah hal lah. So lagi satu, aku baru dapat tahu 2 ke 3 hari lepas. Dan aku baru tukar tayar kan, Corsa R93 yang size 160 kan. Aku try lah top speed. Sebab time tu ada Duke 200 cucuk kat belakang aku. So aku try lah. Sekali 137, mula 136, 137. Aku pun macam, alamak, dah nak sampai top speed dah, speed cut ni kan. Aku press je lah biar. Sekali naik 138, 139 sampai 143 top speed aku sekarang. Tak tahu pasal. Research balik, tanya-tanya. Sebenarnya KTM ni dia punya speed cut tu dekat RPM, bukannya speed tau. So dekat RPM tu dia akan jadi, tak tahu lah macam mana, tapi dia akan jadi slow lah. Dia function dia macam aku tukar sprocket lah. So top speed aku naik. So anyway, aku ada cerita dekat beberapa orang lah pasal benda ni kan.
And dorang pun macam dapat conclusion yang sama. Sebenarnya KTM punya peringkat ni dekat RPM dia. So aku rasa bukan KTM je lah, mesti ada motor lain juga. So anyway guys, if korang tertanya aku ada pergi MotoGP ke tak kan, tahun ni aku tak pergilah. Aku memang nak pergi, tapi ada hal and aku ada banyak kerja, so aku tak dapat nak pergi. Baru-baru ni seminggu sebelum MotoGP tu, 2 minggu sebelum MotoGP tu, ada orang daripada Modenas contact aku. Sebab Modenas ada buka, kan korang pergi MotoGP kan ada macam-macam, ada KTM punya booth lah, ada apa macam-macam kan, Yamaha lah, benda semua. Modenas ada organize satu pertandingan lah. Aku pun tak sure sangat pertandingan apa lah, pertandingan mereka something lah. Sorry lah Modenas, ada hal sikit tak dapat nak hadirkan diri, nak buat video. Boleh, tak ada hal nak promote. Ni pun kira promote ni. Siapa-siapa yang wakil daripada Modenas tu, tolong lah, boleh lah komen dekat bawah. Aku boleh lah pinkan komen tu supaya orang boleh nampak. So anyway guys, aku rasa tu je update buat masa sekarang. Seperti biasa, Abang Nasran memang busy lah. Hari tu kan, 1 minggu aku pulun setiap hari juga ada video. Okay lah guys, aku rasa sampai sini je video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Makin lebat pula bang. Abang dari mana? Dari mana? Betul. Dari PJ ni. Tadi dah tak. Pada bukan lah lagi dah boleh balik jatuh. Oh. Apa dia bang? Kalau tadi okey lah. Itulah. Tiba-tiba lebat balik pula. Tadi dah reda lah. Baru reda. Saya turun balik sekali, aduh basah juga.